Aina soal anil makan. Ali kata aina ni soal anil makan. Wa kana Allah, dan didapati Allah wala makan. Allah Taala tak ada tempat. Ya tu, ya ada nak. Maka perkataan ini perkataan daripada Syi'i nisbah pada Ali ibn Abi Talib bila isnad, dengan tidak ada sanad. Maka Ali royak dalam riwayat ni, hak Syiah royak ni kata tak boleh soal an makan. Aina ni tak boleh tanya, Allah tak boleh tanya dengan aina. Mazhab ahli sunnah belah mana? Tengok kitab yang ke seterusnya. Ni kitab ahli sunnah ni. Mazhab salah ni, kitab nama apa ni? Al-Ulu li Ali al-Ghaffar fi idahi sahih al-akhbar, bagi Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Kitab ni layak kita buat mengajar. Gana ada apa dalam isi dia? Ha ni hadis Nabi sungguh. Mari dengan sanad Imam Az-Zahabi bawa ke tahrijan ke-8. Cuba kita tengok di dalam ini hadis ni Allah Subhanahu wa taala menerangkan melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakan Nabi tanya orang seorang daripada kalangan hamba, mana ia Allah? Tanya dengan aina. Syiah tak boleh tanya aina sebab Allah ni tak tepat. Nabi tanya aina huwa? Qalat fis sama. Jariah jawab di atas. Nabi tak ada ingkar, kata salah tu. Tepat tu kata kita. Abadan tak ada kata. Qala faman ana? Piye aku ni? Ni hadis Nabi sahih. Qala anta Rasulullah, muntu Rasulullah. Qala Nabi kata, kafir mu ni sebab mu isbat kata Allah Taala tertinggi. Tak leh. Tak, Nabi tak kata lagi tu. Nabi kata i'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekalah dia sebab dia ni orang beriman. Lalu Zahabi hukum kata hadza hadisun sahihun, hadis sahih. Boleh kita tanya Allah Taala dengan lafaz aina. Sebab Nabi tanya, piya hak dhaman, piya hak jamin? Zahabi kata hadza hadisun sahih. Hadza hadisun sahih. Lalu ia kata, wa hakadha ra'ayna kullaman yas'al aina Allah yubadir bi fitratihi wa yaqul fis sama. Dimakan inilah apabila kita tilik lihat tiap-tiap orang tanya mananya Allah, maka segera dengan fitrahnya jawab kata Allah Ta'ala tertinggi di atas daripada sekalian langit. Fis sama' mana di atas daripada arasy lagi. Itu bahasa Arab. Lalu Zahabi kata fa fil khabar mas'alatan. Dalam khabar ni, dalam hadis ni ada dua masalah. Ihdahuma syar'iyyatu qauli Muslim aina Allah. Salah satu daripada dua iaitu syarak kita tanya di mananya Allah. Tsanihima qaulul mas'ul. Yang kedua orang kena tanya jawabnya fis sama', ya Allah Taala tertinggi atas. Fa man ankara hatainil mas'alataini fa innama yunkiru al Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa engkar akan dua ini masalah, orang ni engkar di atas Nabi. Kalau gitu hak kita tanya aina Allah ni boleh kata boleh? Nabi tak tahu tak aina Nabi faedah makan? Tahu. Syiah kata tak boleh. Ahli sunnah kata boleh sebab kita turut Nabi. Hak kata tak boleh juga ahli kalam. Kalau kita ahli kalam turut Nabi kata turut Syiah, cacin. Jelas molek. Nampak tu tak? Kamar dia orang kata, takut kata, "Hai, Zahabi tu anak murid Ibnu Taimiyah, tak hadis. Kena ambil orang hak berakidah kita." Hari kita hijau yang ke-8. Yang ke-9, kita hijau yang ke-9, katakan di dalam Fathul Bari. Fathul Bari kitab dia, kitab Ibnu Hajar Asqalani Asy'ari. Asy'ari. Hanya katakan Asy'ari, tak apa Asy'ari. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, kita kata tu di atas pendapat dia nak Asy'ari ambil gilah, tapi sebenarnya Abu Hasan Ibnu Hajar Asqalani ni bukan ahli kalam. Dia menentang ilmu kalam. Nampak tu tak? Dia halang ilmu kalam. Dia kata wa huwa hadisun sahihun akhrajahu Muslim. Hadis ni hadis sahih, Imam Muslim bawa datang sahihnya. Nak katakan ahli kalam kata hadis ni ittirab, dia kata. Kautsari kata. Kautsari ni siapa? Orang ayat tu Imam Syafi'i tak erti bahasa Arab kan dia pakar. Masya-Allah, kerana betul dengan hawa. Sebab tu mereka ini ahlul ahwa salagi wal bidah. Cukup tak gitu? Kenyih kata. Masya-Allah.